Apakah suplemen yang sesuai untuk kanak-kanak yang selalu ada masalah batuk, demam, selsema, mungkin sampai ke tahap lelah dan juga eczema, apa yang anda boleh ambil lah bagi pada anak-anak. Dan yang penting untuk anak-anak ni apa kita nak selamat lah. Okay? Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe dan saya pun dah follow. Baik, cuma nak dapatkan produk ni macam mana? Boleh dapatkan di link bio. Boleh dapatkan dekat link description di bawah. Baik, antara benda yang saya sangat cadangkan pada anda ialah yang pertama ialah kita nak naikkan dia punya tahap imun dia dengan cara pengambilan vitamin C. Vitamin C ni cuma kalau peringkat bawah 5 tahun mungkin agak susah lah kan. So jadi kalau lebih pada 5 tahun ataupun dia boleh telan tablet kan, jadi boleh ambil. Sebab dia apa dia buat, vitamin C ni asas kepada pembentukan kita punya sistem imun kita. Kita punya antibody kita tu perlu kepada vitamin C sebab dia antioksidan.